Sedap Ustaz Bat DK tadi. Sikit-sikit. Dia orang Kelantan ni memang kreatif. Selain daripada DK lama, dia memodernkan lagu-lagu lain jadi DK. Okey. Ada satu lagu cerita bab malah ni juga. Okey. Lagu Maher Zain tapi dah convert jadi lagu DK. Masya Allah, budak-budak malas sekolah, sadaqallah. Tu lagu dia. Nak cerita budak malas dah ni penipal mak ayah belaka. Sikit-sikit lah Ustaz. Jangan banyak, jangan banyak. Banyak perkara yang telah kita bincangkan soal bagaimana kita jangan meminta-minta dan kita ini kena berusaha bekerja. Dan insya-Allah kita akan sambung di akhir pembincangan kita dalam segmen yang terakhir, dan kita sudah masuk di segmen yang terakhir, dan saya rasa tidak molek sekiranya saya telah war-warkan untuk anda menumpahkan soalan anda di Facebook, dan saya ingin sambut satu soalan saja yang sempat saya semak melalui telefon saya, iaitu satu soalan daripada Nurul Syakirin Ahmad Najib. Bertanyakan soalan, bagaimana sekiranya kita mahu menjadi orang kaya tetapi beriman? Kaya kita, harta kita hanyalah di tangan, bukan di hati. Satu soalan yang baik. Terima kasih kepada rakan kita, follower kita di Facebook Forum Perdana Islam. Mungkin Ustaz Wan boleh bagi komen sedikit. Bagaimana kita ini orang yang ada duit, berharta, kita nak orang yang berharta beriman. Mereka ada harta tapi harta sekadar untuk di tangan tetapi tidak dimasukkan di dalam hati. Disilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat kata-kata Al-Hasan Al-Syahid Hasan Al-Banna telah meninggalkan pesan kepada kita 3 benda. Pertama, dalam kita nak berdepan dalam apa jua keadaan hidup kita, baik nak berdepan dengan soal harta, soal kehidupan dunia, apa sahaja persoalan kehidupan kita, dirakumkan sekurang-kurangnya kita kena ada 3 benda ni. Nak jadi orang kaya beriman, nak jadi pelabur yang hebat, nak jadi apa saja Ustaz, Hasan Al-Banna kata sekurang-kurangnya ada 3 ni. Pertama, dia kena ada al-imanul amik, kena ada keimanan yang mendalam. Nak ada keimanan yang mendalam, kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kena menuntut, kena pergi belajar, kena dengar forum setiap malam Jumaat, kena buat macam-macam. Macam mana nak menambahkan keimanan? Sebab hari ini orang bicarakan soal ketandusan iman. Bila tandus iman, kita boleh lihat macam-macam masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang kedua, kata Hasan Al-Banna, kena ada at-tanzimud daqiq, iaitu satu sistem perancangan yang sistematik, yang hebat. Kalau dalam soal keuangan, sudah pasti kena ada ilmu berkaitan dengan perancangan keuangan. Nak labur, nak kembang, nak jaga duit, macam mana nak agihkan, ya, melalui perniagaan, melalui pelaburan, melalui takaful, zakat, wasiat dan sebagainya. Semuanya memerlukan ilmu, dan ini perlu melalui pendidikan, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Dan yang ketiga, al-amalul al-mutawasil, kena bekerja berterusan. Tak boleh malas, bagaimana yang Ustaz Bak sebut tadi, kita tidak boleh malas. Malas tidak ada dalam kamus orang Islam, tapi kita kena bekerja, terus bekerja dan terus bekerja. Dan akhirnya, saya nak simpulkan, ambillah satu falsafah antara falsafah buah di sini, iaitu antara buah jagung dengan buah gajus. Jagung ni isi banyak, bijinya banyak tapi tutup. Gajus isinya, bijinya sebiji tapi terbuka, tuan-tuan. Maknanya orang yang kaya, yang beriman, dia tak menunjuk-menunjuk dengan kekayaannya, tak macam buah gajus, dalam sebiji duk togel macam tu, bogel macam tu je tuan-tuan, ya, duk tunjuk je. Jadi saya rasa itulah kesimpulan falsafah buah saya pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup cantik opening tadi, mukadimah tadi, buah juga, raja buah diakhiri dengan buah gajus. Moga-moga dapat sedikit ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, sebagai hujungnya, saya tak ada soalan nak diberikan kepada Ustaz Bat, tetapi saya nak serahkan kepada Ustaz Bat untuk menyimpulkan dan menutup supaya masyarakat Malaysia dapat mengambil sesuatu pedoman daripada perbincangan kita malam ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Hadirin hadirat sekalian, raja pitih, hamba pitih. Sebagai manusia yang normal, kita tiap-tiap hari memerlukan kepada duit. Tanpa duit, banyak perkara tak dapat kita jalankan. Kata syair Arab campur Melayu, laisal bil mal kullu syai'in gagal, wa bil fulus kullu syai'in lulus. Tak ada duit gagal, ada fulus lulus. Banyak benda kita tak boleh buat tanpa duit. Tapi jangan sampai jadi hamba duit. Sebab kata Datuk M. Nasir dalam lagu Duit di Mana Kau Duit itu di hujung